Hadis jangan tergesa-gesa dalam menunaikan solat. Setibanya Ali di masjid, imam sedang baca surah Al-Fatihah. Ali terus bergegas untuk mengambil wuduk supaya dia sempat menyertai imam. Setelah selesai berwuduk, Ali berlari sehingga terbengah-bengah dan terus je solat. Adik-adik rasa, adakah Ali dapat solat dengan baik dan khusyuk? Mari kita dengar cerita ketika zaman Nabi SAW. Abu Qatadah menceritakan daripada ayahnya bahawa pada suatu hari, ketika mereka bersolat bersama dengan Nabi, tiba-tiba terdengar bunyi tapak kaki sekumpulan orang yang berjalan dengan laju untuk bersolat. Setelah selesai solat, Nabi pun memanggil kumpulan tadi lalu bertanya, "Kenapa kamu semua tergesa-gesa berjalan untuk solat?" Mereka pun menjawab, "Kami sebenarnya nak cepat untuk menunaikan solat." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kamu berbuat demikian." Seterusnya, baginda meneruskan perbicaraan baginda dengan hadis berikut. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, apabila didirikan solat, janganlah kamu berjalan dengan tergesa-gesa, dan datangilah solat dengan berjalan dengan tenang. Hendaklah kamu menunaikannya dengan tenang. Maka apa yang sempat bagi kamu, tunaikanlah solat, dan apa yang terlepas daripada kamu, sempurnakanlah solat." Hadis sahih riwayat Al-Bukhari dan Muslim.